2K25 korang dah boleh main dekat dalam telefon. Jom aku review sikit apa yang best tentang game ni, apa yang tak best. Sebab semalam aku baru je habis main, tapi tak habis semua pun 2 jam je. Jom sembang kat dalam. Last aku main game WWE ni masa PS2 lagi, Raw vs Smackdown. Ni serius aku cakap ni, kat rumah aku tak ada ni. Tak ada konsol-konsol PS3, tak ada. Last PS2 je aku pernah main. Pernah lah aku main 2K series ni, tapi main sekejap-sekejap je. Kawan bawa PS4, PS5, kita main 2-3 game. Tapi tak merasai lah dia punya kata game tu kan. Tapi beberapa minggu yang lepas 2K25 WWE dah bersama dengan Netflix mengeluarkan game ni lah, 2K25 ni. Mana nak dapatkan? Korang boleh pergi kat Google Play Store korang sendiri, download saja. Yang penting korang kena ada akaun Netflix lah. Kalau tak ada, minta maaf lah brother, tak dapat lah nak main. Dan satu lagi, korang punya performance phone ni kenalah dengan spek dia. Sebab handphone yang aku pakai ni, handphone aku ni, aku tak boleh download. Aku pakai itu, aku download pun pakai handphone bini aku. So tunggu bini aku tidur baru pakai handphone dia main game lah. First yang aku suka tentang game ni, dia punya grafik. Wow. Walaupun main dekat dalam phone, dia punya atmosphere tu kalau korang pakai earphone bila main kan, earpod, terasa macam dalam stadium. Lepas tu dia punya control dia pun okey lah, not bad lah. Dia punya grafik move wrestler ni, lepas tu kedetailan wrestler ni perfect lah. Tapi tak se-perfect kalau korang main dekat PS lah. PS memang dari detail dia punya display depan dia. Ni display depan ni taklah berapa nak sangat. Dan dekat game ni pun ada beberapa mood je korang boleh main, macam single, lepas tu ada carrier mode. So ni carrier mode dia, ada beberapa wrestler. Kalau kau tanya aku, banyak ke bang wrestler dalam ni? Ya, banyak. Apa yang korang nampak dekat Raw dan juga Smackdown sekarang ni, current wrestler semua ada. Dan adalah beberapa wrestler-wrestler legenda macam Shawn Michaels, Triple H, tak silap kau. Apa yang tak best tentang game ni? Yang tak best dia komentator tak ada. Lepas tu dia punya nak picit-picit dia kecil sangat. Lepas tu terlampau detail kau tu bang. Kau nak buat skill set dia, kau kena tekan lama-lama, tekan anak panah atas, tekan lama-lama. Ada leceh sikit lah. Okey lah main dalam phone kan. Lepas tu korang nak main ni, korang kena betul-betul kenal wrestler korang, tahu move set dia, signature move dia, finisher dia. Sebab dia punya nak buat finisher dia agak leceh sikit. Sebab aku baru main 2 wrestler je. First aku main Braun Breaker, okey sebab dia spear dengan dia punya signature move tu. Yang second aku main carry mode, tu aku memang main bedal betul-betul lah. Aku pakai Sami Zayn. Sebab aku tu ada punya signature move, dia buat Blue Thunder Bomb tu kan. Signature move ni aku buat banyak kali, tapi nak dapatkan Haluva Kick tu, payah mat. Kau kena betul-betul wrestler tu terdampang dekat tepi buckle tepi tu kan. Lepas tu korang kena lari dah. Nak lari pula, kalau korang terlaju sikit, korang terkeluar ring. Kalau jalan slow, dia slow tak jadi Haluva Kick. Korang kena berlari bau. Lepas tu pula buttonnya keluar kejap aja. Sebab Haluva Kick ni, ini kalau korang untuk main Sami Zayn lah, aku bagi korang ni lah. Dia kena betul-betul kau kena picit tu untuk dapatkan Haluva Kick tu. Kalau tak memang terlepas lah. Kau buat lah Blue Thunder Bomb tu 100 kali. Lepas tu dia punya, bila kita pin kan, dia ada macam nyawa tu kan. Asyik terlepas-terlepas. Leceh mat. Kadang-kadang kena tekan button, kadang-kadang kena tap screen. Padahal aku bantai Xavier, aku main carry mode tu, bantai Xavier tu dah nak KO dah. Tiba-tiba dia boleh roll out aku. Aku tak sempat nak tekan tu, nervous punya pasal. Padahal aku punya hijau tu follow. Kalah macam tu. Korang asam betul-betul skrip. So bagi aku untuk 2K25 untuk mobile punya, best, boleh buat main. Orang boleh bawa pergi mana-mana kan, phone kan. Tapi itulah carrier mood, dia punya mood dia tak banyak lah. Just korang nak main dengan kawan-kawan pun boleh rasanya. Kalau daripada 5, aku bagi dalam 3.5/5 bintang. Cuba komen sikit yang dah try main tu.